5 tahap kewangan yang perlu anda tahu dan di manakah anda sekarang? Tahap pertama adalah financial dependency, di mana duit gaji kita akan cukup-cukup sahaja untuk kehidupan seharian. Ibarat kais pagi, makan pagi. Tiada dana kecemasan dan tiada simpanan yang cukup. Apabila tiba kecemasan, kita akan susah. Contohnya, apabila kereta rosak ataupun apabila perlukan dana untuk perubatan sekiranya tiba-tiba sakit. Tahap kedua pula adalah financial stability, di mana kita mempunyai dana kecemasan 6 ke 12 bulan dan kita mempunyai hutang yang telah langsai dan kita tidak risaukan lagi sekiranya gaji telah habis untuk bulan tersebut. Tahap ketiga adalah financial security. Ini adalah satu tahap di mana pendapatan pasif anda telah mampu untuk membiayai perbelanjaan harian seperti makan, rumah, dan ini adalah tahap yang kita akan berasa selesa dengan kehidupan. Tahap keempat pula adalah financial freedom, di mana anda telah memperolehi kebebasan kewangan. Di tahap ini, anda mampu untuk berhenti bekerja dan anda hanya bekerja sebagai hobi sahaja. Tahap yang terakhir adalah financial abundance. Di sini, anda boleh melakukan kerja-kerja yang mempunyai impak besar dari segi sosial, membuat wakaf dan melakukan kerja-kerja filantropi, iaitu anda boleh berikan wang anda dan buat yayasan untuk kerja-kerja amal. Jadi, di manakah tahap kewangan anda sekarang? Jom kita fikir-fikirkan.